Tiba-tiba hari ini Perikatan Nasional di bawah pimpinan Sanusi, Menteri Besar Kedah, cukai akan dinaikkan. Okey tuan-tuan, daripada 84,000 saya nak baca 8 saja. Yang pertama saya nak baca, cukai hari ini dia kena bayar RM280. Cadangan kenaikan adalah RM1,332. Bayangkan RM1,052. RM1,052 kenaikan. Okey, kita tengok yang kedua, RM200 cukai kena bayar hari ini. Cadangan kenaikan RM1,371. Sebanyak RM1,171 kenaikan. Kita baca pula yang nombor 3, RM367 cukai kena bayar hari ini. Akan naik RM1,806. Sebanyak RM1,439 kenaikan. Yang ni rendah sikit lah tuan-tuan. RM212 cukai hari ini kena bayar. Okey, cadangan kenaikan adalah RM772. Bersamaan kenaikan RM560. Lepas tu kita tengok pula RM830 cukai hari ini. Cadangan kenaikan cukai RM1,671 ketimbang RM841. Kita tengok juga yang paling rendah, iaitu RM79 2 kupang. Cadangan kenaikan adalah RM217.80 ketimbang RM138. RM88 akan jadi RM277 2 kupang ketimbang RM189. Dan akhir sekali paling tinggi kita tengok, ada lagi tinggi tapi yang ni saya baca sederhana tinggi, RM1,699 kena bayar hari ini. Dan akan datang cukai yang dicadangkan akan datang RM3,618 ketimbang RM1,917. Siapa kata tidak membebankan rakyat? Begitu juga kalau kita tengok premium tanah. Premium tanah ni tuan-tuan, betul JPHH di bawah Kementerian Kewangan yang nilai tanah tu. Tapi kerajaan negeri ada kuasa untuk meletakkan 3% kah, 5% kah, 6% kah. Tetapi hari ni 30%. Tuan-tuan cuba bayangkan, 30% mereka kerajaan negeri menetapkan. Siapa zalim hari ini? Untuk rekod, YB Datuk Tajudin berkata, sepanjang beliau menjadi Esko Kerajaan Negeri Kedah, sebanyak 5,000 grant diberikan kepada rakyat Negeri Kedah. Di mana kata Barisan Nasional tak pernah bagi grant? Kalau kita tengok hari ni, walaupun Barisan Nasional tidak mentadbir Negeri Kedah ni, kita tengok bagaimana Datuk Seri Mahathir Khalid memberi grant rumah Kedah. Sebanyak 600 grant telah diberikan kepada penduduk-penduduk Kedah ni. Jadi kementerian yang dipimpin oleh Barisan Nasional ni buat rumah, bayar premium tanah, bagi percuma kepada rakyat duduk. Tak perlu bayar tuan-tuan, bagi percuma rakyat duduk. Depa ni, kerajaan Sanusi ni hari ni baru bagi grant tu pun kena bayar belah ribu. Ada yang kena bayar 50,000, ada yang kena bayar 115,000. Tengok bagaimana Kementerian Desa dan Wilayah di bawah timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tanah bagi, rumah siap dah bagi, tak gaduh bayar. Dan premium kepada kerajaan negeri Kedah tolong bayar. Jadi siapa kata kita tak bagi grant walaupun kita tak perintah?